Pernah tak anda dengar orang cakap, tak apa, nanti saya hibahkan je rumah ni dekat anak saya. Tapi faham ke maksud hibah tu? Apa sebenarnya hibah? Dan betul ke bila dah buat hibah, terus tak boleh dicabar? Saya rasa ramai orang keliru antara hibah dengan wasiat. Sebenarnya hibah pemberian harta secara sukarela semasa kita masih hidup kepada sesiapa yang kita nak lah. Contohnya rumah, tanah atau wang kita nak bagi kepada seseorang, anak ke, ayah ke, mak ke. Kita sendiri yang tentukan siapa penerimanya semasa kita masih hidup. Bukan tunggu selepas kita meninggal dunia baru waris tu dapat ataupun orang yang kita nak bagi tu dapat. Sebab tu ramai memilih hibah sebagai salah satu cara untuk merancang harta dan mengurangkan risiko pertikaian dalam kalangan waris bila seseorang meninggal dunia lah. Tetapi ramai juga yang salah faham dan ingat hibah tu kebal dan langsung tak boleh dicabar oleh sesiapa pun. Hakikatnya, hibah tu masih boleh dicabar di mahkamah jika terdapat kelemahan tertentu. Contohnya, dokumen hibah tidak lengkap atau tidak jelas, syarat-syarat hibah tidak dipenuhi dan timbul dakwaan berlaku penipuan, paksaan atau isu pemilikan harta. Namun jika hibah dibuat dengan betul, mengikut hukum syarak dan peruntukan undang-undang, ia lazimnya akan diiktiraf sebagai sah walaupun dicabar. Sebab tu, jangan sekadar dengan nasihat daripada media sosial ataupun ikut apa yang orang lain buat. Setiap keluarga dan setiap harta mempunyai keadaan yang berbeza. Buat persediaan awal, dapatkan nasihat peguam untuk menyusun dan memberi nasihat mengenai hibah supaya dapat mengelakkan masalah dan pertikaian pada masa hadapan. Untuk maklumat yang lebih lanjut boleh hubungi kami atau tekan link di bio untuk membuat temu janji konsultansi.